saya menyatakan ini kerana di Pulau Pinang saya dimaklumkan bahawa kita ada kes ketiga yang seakan digigit oleh anjing yang dijangkiti rabies. Anjing liar, stress anjing liar. Sekarang itu pets yang anjing bertuan masih selamat, tak ada kes-kes mereka dijangkiti rabies, so mereka masih selamat. Tapi kes ketiga gigitan anjing liar yang disahkan baru-baru ini ialah juga di balik pulau. So bermakna yang 3 kes di Pulau Pinang, 1 di SPU Semang Pulau Utara, 2 lagi sekarang confirm di kawasan balik pulau, yang terbaru juga di balik pulau. So ini adalah kes gigitan ketiga. So sekiranya saya rasa kita tidak ambil tindakan sedemikian, mungkin lebih ramai kena gigit, ataupun anjing-anjing bertuan yang ada tuan, mungkin mereka sekarang akan dijangkiti penyakit anjing gila. Kalau begitu, siapa akan bertanggungjawab? Adakah Deng Changgyaw akan bertanggungjawab? Kalau ada apa-apa, kalau ada mana-mana manusia ataupun anjing-anjing bertuan ataupun pets dijangkiti penyakit anjing gila, saya harap perkara ini janganlah dipermain-mainkan. Seperti yang selalu kita tegaskan, kita nak berikan nasihat kepada Deng, jangan main-main dalam isu ini. Untuk mereka yang nak buat demonstrasi, tentu itu hak mereka. Ada yang cakap mereka nak buat demonstrasi dekat kawasan Esplanade berkaitan dengan pendirian pihak kerajaan negeri. Saya nak tegaskan, kita bertindak atas nasihat pakar daripada Jabatan Veterina dan juga Jabatan Kesihatan, kerana kerajaan negeri yakin dan percaya kepakaran doktor-doktor haiwan dan juga doktor-doktor di bawah pihak Jabatan Kesihatan dan Jabatan Veterina. Oleh itu kita harap bahawa kalau nak yakinkan untuk kita mengubah perintah yang dikeluarkan, bukan saya yang harus diyakinkan. Yang harus diyakinkan ialah doktor-doktor, sama ada doktor-doktor di Jabatan Kesihatan ataupun doktor-doktor haiwan di Jabatan Veterina. Kerana yang kita buat keputusan berdasarkan pakar-pakar doktor haiwan dan juga doktor-doktor di pihak Jabatan Kerajaan. So dengan saya juga ingin meminta, kalau mereka betul-betul tak setuju, bukan sahaja Pulau Pinang saja, yang mereka nak buat demonstrasi, mungkin boleh buat demonstrasi dekat Perlis dan Kedah, kerana Perlis dan Kedah pun ada perintah yang sama. So mereka pun bukan sahaja tujukan dekat Pulau Pinang, Perlis pun ada, Kedah pun ada. Mengapa mereka tak buat dekat Perlis dan Kedah? Adakah mereka macam Deng Changgyaw, dia tutup dua mulut, hanya persalahkan Pulau Pinang, tak persalahkan Perlis dan Kedah? Janganlah macam itu. So di sini saya harap bahawa sebelum saya serahkan kepada Dr. Afif dan juga kepada YBP, saya harap perkara ini bolehlah mendapat perhatian dan juga fahaman daripada golongan yang memperjuangkan hak-hak binatang. Kami hormati perjuangan mereka untuk melindungi haiwan-haiwan dan binatang. Tapi pihak kerajaan negeri harap mereka juga akan hormati pendirian tegas kerajaan negeri untuk melindungi bukan sahaja manusia, tapi juga anjing-anjing bertuan. Tolong bayangkan, kalau anjing yang dimiliki anda dijangkiti penyakit anjing gila, anda sendiri terpaksa bagi dia tidur. Dan sehingga sekarang tidak ada seekor anjing bertuan dijangkiti penyakit anjing gila. Kerana tindakan yang kita ambil sehingga sekarang, kami harap dapat menghalang, dapat menyekat anjing-anjing bertuan daripada dijangkiti
penyakit antarabia.